menarik lagi ialah syariat setiap nabi-nabi itu berbeza. Kenapa syariat itu tidak terus sebongkah macam tu, seperti syariat yang kita ada, solatnya, semayangnya, syahadahnya, zakatnya semua. Tak boleh, Datuk Roshan, Datuk Nana, tak boleh. Kemampuan akal tak boleh. Manusia itu akalnya dia kena pelan-pelan. Dia tidak boleh direct. Dia tak boleh terima direct. Tak mampu, akal tak boleh terima. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku mengajar Adam AS kerana dia insan. Makhluk sebelum itu aku tak ajar. Kerana tak boleh. Kerana dia bukan insan. Apabila dia bukan insan, dia susah menerima pelajaran. Dia ingkar. Dia suka bergaduh. Dia suka bermusuh. Dia suka dia perangai dia kasar. Itulah sebabnya Allah suruh hapuskan jin-jin ni semua. Dengan turunnya banjir besar itu, indirect way, makhluk-makhluk yang itu tiada. Tetapi adakah tiada semuanya? Kalaulah 14,000 BC sudah ada McLaren, 14,000 tahun tak ada, 14,000 BC sudah ada Perak Man, macam mana boleh ada orang? Sedangkan banjir besarnya 5,000, nampak tak? 5,000 BC ataupun 7,000 tahun yang silam, ya. Kenapa boleh ada? Kerana mereka itu tinggal di tempat tinggi. Sudah ada. Macam mana boleh ada manusia? Tu nak Nabi ada. Bertebaran lah sebab climate change. Mereka mencari makanan untuk kehidupan dan mencari tempat yang lebih sejuk. Dan di sinilah tempatnya. Kenapa orang suka datang ke sini? Dia ialah kawasan yang sejuk. Dia hutan tebal. Dia seperti hutan di Afrika dan di India. Dia adalah kawasan khatulistiwa yang banyak benda-benda yang boleh dimakan. Dan produk seperti rempah ratu semua dia ada di sini. Tu dulu. Adapun yang zaman klasik ini sudah diekspor, ya. Di sini mudah mencari makanan. Itu yang kesimpulan kita boleh. Yalah, mana tempat ada boleh cari makan, orang cari makan lah. Ya, macam sekarang. Macam sekarang lah. Oh, datang KL boleh cari makan. Maksudnya menjaga ke apa kerja kan. Datang ke situ lah. Jadi Datuk Rosyam, back kepada siapa kita? Kita adalah di bawah tadbiran ataupun di bawah dunia. Kehidupan kita sekarang menjadi umat Muhammad SAW. Nabi akhir zaman. Tak kira dia Muslim atau tidak, dia bila hidup selepas 571 Rasulullah lahir, 632 Rasulullah wafat, sesudah itu, siapa-siapalah atas dunia sekarang ini, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama ada bangsa lain, agama lain. Ingat ya Datuk Rashab, bahasa bukan menunjukkan agama. Orang itu bahasa lain. Katakan orang kata bahasa Islam, bahasa Arab. Bukan. Bahasa Arab hanya diturunkan atas Quran. Tidak semestinya orang bercakap bahasa Arab itu Islam. Kita tengok orang Arab ada yang beragama Nasrani. Orang Cina ada yang beragama Islam, bercakap Cina. Orang dekat Mexico bercakap Mexico, kat Sepanyol ada yang tak boleh bercakap Arab tapi Islam. Maksudnya di sini Islam, bahasa dan kefahaman agama itu suatu yang berbeza. Nampak tak? Maksudnya agama itu suatu yang kasat daripada hati dan kepercayaan yang jitu daripada pemikiran. Bahawasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun percakapan dia, perbualan dia bersama family dia, keluarga dia dengan rakan-rakan dia itu perkara melibatkan permainan otak, permainan pemikiran. Bahasa ini merupakan mind exercise pemikiran. Jadi bila dia pergi bercakap dengan kawan dia dalam bahasa dia, itu exercise pemikirannya begitu. Tetapi kepercayaan yang satu. Kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Tadi apa, zaman Nabi Musa tadi tak boleh kahwin dengan anak saudara. Syariat sudah bermula. Maknanya sebelum zaman Nabi. Kena ingat kita nampak alur dia tu. Alur kejadian Nabi-Nabi itu, wujudnya Nabi-Nabi itu kan disusun elok dah Allah Taala. Tetapi di pertengahan itu ada cabang.
cabang, terciptalah agama-agama lain. Itu asal usulnya. Terciptalah agama lain dan didominasikan dengan ramai orang, maka terbentuklah agama lain. Itu sebenarnya. Asalnya dia mesti daripada Adam itu. Itu yang saya faham daripada saya punya kajian genealogi itu. Dan di setiap tu ada events. Bila orang kata orang Melayu sudah tua, maksudnya sudah lama wujud, saya akui, betul. Sebab daripada data kita dapat, sudah ada orang di bumi ini, di alam Melayu ini, sebelum banjir besar. Dan dalam catatan ahli sejarah, ahli geografi, ahli bahasa, mereka dikenali sebagai Austronesia. Siapa menamakan? Austronesia. Oh, ingatkan Astro. Mana Astro tu? Jadi mereka namakan Austronesia. Siapa yang menamakan? Orang pengkaji tu juga. Masing-masing puak-puak dia juga kita namakan Austronesia lah. Lepas tu bawah dia Polynesia lah. Bawah Polynesia tu ada Melau. Melau. Jadi bawah Melau tu siapa? Banyak etnik-etniknya yang ada sekarang. Termasuk Jarai. Termasuk Iban. Termasuk Jawa. Termasuk Bugis. Semua itu di bawah Melau. Berdasarkan buku beberapa buku. Minangkabau. Minang. Antara yang ditulis oleh Bugis. Profesor Tegut. Graham Tegut ini emeritus professor daripada Universiti California. Saya baca buku-buku yang begitu, Datuk Rosham. Berapa ribu buku dah baca, Prof? Kalau Prof ingat lebih kurang berapa ribu buku dah baca? Saya boleh ingat. Baru dalam banyak. Saya daripada 50 ya. Banyak. Dan buku yang saya baca bukan buku biasa. Saya baca primary sources. Buku yang asas tu. Apa Prof cakap yang California tu? Dia kata bahawasanya orang Jarai itu sudah ada. Jarai itu Jerai. Kedah. Gunung Jerai tu? Dia sebut Jarai. Betul lah. Dalam episod yang sebelum ni, maknanya Gunung Jerai tu sebenarnya penempatan. Maksudnya air tu penuh, maknanya dia orang duduk kat atas Jerai. Gunung Jerai tu. Okey. Sebenarnya perbincangan saya dengan satu tim dengan Prof Mokhtar sekarang ini, nanti kita pergi ke program apa yang berlaku kat Kedah nanti untuk next Sungai Batu itu. Saya cerita ni dulu bahawasanya bumi kita ni sudah tua, bermula di Jerai, di Kedah, di Jerai, Gunung Mancincang dekat Langkawi. Langkawi ya. Dan dekat Great, gunung dekat Great itu bertarikh 550 juta tahun. 550 juta. 550 juta tahun sudah ada tempat itu. 550 juta. Maknanya sebelum kejadian-kejadian Patutlah Prof cakap saja 7,000 tu tak lama. Rupanya main juta lah sekarang. Lepas tu Umi. Lepas tu Kelantan Terengganu dia bersambung dengan Indochina. Kelantan ke Terengganu ni? Dia sambung dengan Dulu sambung sebelum pecah dia kan. Dia itu. Ni data kita punya perbincangan dalam grup kan, dalam tim kita. Kedah Perak itu dia berada di Andaman. Apabila tahun 300 juta tahun, 300 tu tadi 550. 300 juta tahun, makna ke bawah, makna turun lagi, maknanya dia menurun. Berlaku titiwangsa itu naik ke atas, berlaku pertembungan. Dalam laut itu, titiwangsa itu naik ke atas. Sebab tu jadi banjaran itu. Maka Kedah Terengganu yang dekat Indochina itu bertembung dengan daripada Andaman Perak dan Kedah itu. Maka terbentuklah bumi ni. Bumi Malaysia. Perak, Negeri Sembilan. Kan dulu kan namanya tak ada, dipanggil Pantai Barat dengan Pantai Timur saja. Melaka. Jadi maksudnya di sini, bila berlakunya gempa bumi di bawah itu, dia menyebabkan ada tekanan dan hentakan yang kuat, menaikkan banjaran titiwangsa itu.